Saya nak bagi tips sikit macam mana kita nak dapatkan pengeluaran hasil buah yang maksimum dan buahnya sangat berkualiti. Tapi kena ada SOP yang konsisten yang kita perlu follow. Di mana kita akan buat semburan folia Power Grow. Air bancuhan menggunakan air hujan lah. Korang boleh tengok sebab tu korang kena sediakan tangki macam ni di gigi atap. Gigi atap ni. Dan air akan bertakung dekat sini, dan air ni sangat-sangat sesuai digunakan untuk campuran bersama dengan Power Grow. Jadi kita akan penuhkan tangki ni. Tangki ni saya anggarkan dalam 16 liter. Memang 16 liter lah. Jadi sukatan yang kita gunakan 200 ml untuk satu pam. Jadi kita akan buat semburan di bawah kanopi pokok. Macam ni pokok ni kita akan sembur pada bahagian batang dan juga bahagian tanah di bawah keliling pokok ni. Jarak dalam 2 kaki, dan nampak akar-akar yang timbul ni boleh sembur sekali pada bahagian-bahagian akar yang timbul ni, supaya baja ataupun mikrob dapat menyerap masuk dalam sistem tanah dan juga sistem pokok kita. Kita menggunakan kaedah semburan debu secara mis saja untuk kita sembur pada bahagian-bahagian pokok setakat mana yang kita tercapai lah. Saya tak pakai mask hari ni sebab dia bahan organik dan tak berbahaya untuk kita. Tunjukkan cara semburan kepada pokok durian. Kita menggunakan kaedah semburan debu secara mis saja untuk kita sembur pada bahagian-bahagian pokok setakat mana yang kita tercapai lah. Saya tak pakai mask hari ni sebab dia bahan organik dan tak berbahaya untuk kita. Jadi tak perlu pakai mask pun tak apa. Kalau pakai mask pun lebih bagus lah. Kalau dah terbiasa pakai mask, pakai saja. Kita akan sembur pada batang pokok setakat mana yang tercapai saja. Untuk kaedah yang kita gunakan menggunakan pam galas lah. Kalau kita ada pam yang lebih power, boleh sampai dekat daun, dekat atas, boleh sembur dekat atas sekali. Dan kita sembur pada dataran tanah, lapangan tanah di bawah kanopi pokok. Sembur juga pada akar-akar pokok. Macam ni, akar yang terkeluar ni. Kita buat semburan. Kita buat semburan, yakin kena dan yakin dia basah. Cukup lah. Dan kita sembur di bahagian tanah-tanah betul-betul di bawah pangkal pokok ni. Ini akar-akar yang timbul kita sembur juga. Dan membantu untuk penyerapan dan juga penguraian nutrien yang ada dekat tanah. Ganda Kabo memang padu.